Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada juri yang adil lagi bijaksana dan juga kepada guru-guru yang ada di bilik ini. Okey. Nama saya Nur Razak binti Sapian. Okey. Saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk kaedah visual clock, akronim ketawa pun senyum meningkatkan kemahiran menyusun makanan iaitu plating bagi murid tingkatan 5 UTHM. Okey, ini adalah pengenalan. Okey, kemudian mengikut pelan pembangunan pendidikan, okey, dasar pendidikan digital dan penggabungan elemen pengajaran bersemuka dalam talian melengkapi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Okey. Ini merupakan penyataan masalah. Okey, topik persembahan dan hiasan yang berada di dalam C02, okey, merupakan topik yang penting dalam bidang berkaitan penyediaan dan pembuatan makanan. Bermakna setiap kali selepas amali masakan, pelajar akan diwajibkan untuk membuat plating. Maksudnya lepas masak mereka akan plating. Okey, penyusunan makanan plating diaplikasikan dalam kesemua tajuk yang ada berkaitan makanan. Kalau penyediaan pembuatan makanan dari C03 sehingga C08. Okey, murid sering melakukan kesilapan dengan menyusun makanan secara salah. Bermakna protein, karbohidrat dan sayur mereka letak susunkan secara salah dan tidak teratur. Okey, masalah murid adalah menyusun komponen tidak mengikut kedudukan. Kemudian walaupun setiap kali amali mereka menyusun tapi mereka masih salah. Okey, terlupa, salah dan juga sering terlupa. Okey, sekiranya tidak diatasi, okey, pengkaji suka untuk menjelaskan dan mengingatkan murid setiap kali sesi plating dan juga murid berterusan melakukan kesilapan. Okey, objektif kajian mengenal pasti keberkesanan pembelajaran teradun gabungan visual clock, akronim ketawa pun senyum dalam bentuk jam dan pembelajaran dalam bentuk penguasaan latihan untuk menyelesaikan masalah penyusunan komponen makanan di dalam pinggan. Okey, mengenal pasti kesan pembelajaran teradun gabungan visual clock, akronim ketawa pun senyum dan pembelajaran terhadap motivasi murid. Okey, bagi persoalannya, adakah pembelajaran teradun visual clock ini dan pembelajaran meningkatkan prestasi murid, dan adakah pembelajaran teradun gabungan visual clock ini dan pembelajaran memberi kesan terhadap motivasi murid 5 UTHM. Okey, ini metodologi kajian. Sampel kajian adalah murid di tingkatan 5 UTHM yang akan mengambil SKM pada tahun ini selama 17 orang murid. Okey, kuantitatif dia ada penguasaan awal, penguasaan akhir dan survey. Kemudian menggunakan model kajian Chemist dan McTaggart. Tempoh kajian selama 2 minggu. Okey, yang minggu pertama murid membuat 5 latihan. Kemudian minggu kedua pengkaji menerangkan tentang visual clock itu. Kemudian murid membuat plating dan akhirnya murid membuat 5 latihan penguasaan akhir. Okey, ini adalah bentuk visual clock. Kalau tengok kat sini, okey, dapat tengok kat sini, tak nampak. Okey, dapat tengok kat sini. Ini adalah jam yang dikatakan tu. Okey, ada karbohidrat untuk K ketawa, P protein pun dan S adalah sayur senyum. Okey, susunannya dari kiri ke kanan. Apabila kita lukis senyuman kan, kita lukis dari kiri ke kanan. Jadi dia bentuk senyuman. Okey, lengkungan seperti mulut yang tersenyum. Kemudian selain itu, ini adalah jam yang menerangkan pukul 3 hingga 9. Okey, pukul 3 hingga 9 adalah protein.
Okey. 9 hingga 11 karbohidrat dan 11 hingga 3 adalah sayur. Okey. Ini adalah secara visual, yang ini adalah pembelajaran. Okey, yang dibangunkan sendiri oleh pengkaji. Pembelajaran ini adalah latihan yang diberi melalui Canva kepada pelajar. Okey. Soalan penilaian awal, dia ada terdapat 5 soalan. Okey. Kemudian ini pelajar buat, murid sedang fokus. Sebab yang mula-mula ni mereka tidak tahu lagi macam mana nak plating kan. Jadi mereka cuba buat dululah. Saya tu memberi soalan kepada guru. Okey, kemudian aktiviti 2 itulah baru pengkaji menerangkan tentang visual clock. Okey, yang ini pengkaji menerangkan di dalam kelas. Okey, kemudian aktiviti 3 barulah selepas sesi masak, sesi amali, murid membuat plating mengikut kaedah itu. Kalau kita tengok dekat sini ada karbo, protein dan juga sayur diikut kedudukan jam. Okey, ini adalah soalan. Maksudnya soalan tu simple saja, mudah. Ada gambar pinggan, kemudian ada masakan. Okey, kemudian mereka akan drag saja jenis masakan itulah, jenis karbohidrat, sayur ataupun protein. Okey, ini adalah fasa pemerhatian. Okey, ujian pada ujian awal, okey, 2 daripada 17 mendapat markah 50. Okey, dan penilaian akhir 14 daripada 17 mendapat markah 50. Ada peningkatan sebanyak 70.59%. Okey, ini refleksi. Kalau kita tengok 52.94 sangat setuju. Okey, ini berdasarkan pada 4 skala Likert tu. Okey, membantu murid mengerti kedudukan komponen makanan dengan lebih mudah. Okey, kemudian 64.71 menilai peningkatan pemahaman murid. Okey. Kemudian ini adalah visual, maksudnya visual clock ni secara visual, okey, pelajar boleh nampak. Kemudian kita gabungkan dengan pembelajaran, iaitu latihan pelajar. Okey. Perancangan ini memberi impak positif sama ada selepas latihan penguasaan terakhir dan juga apabila lepas masa amal itu mereka boleh buat, boleh plating dengan betul. Okey, ini pembelajaran teradum meningkatkan motivasi murid. 52.94 sangat setuju. Okey, BBI yang berwarna-warni meningkatkan motivasi murid. 58.82 sangat setuju. Okey, kemudian ini juga berpusatkan murid kerana pelajar membuat secara kendiri, bukan secara berkumpulan. Maksudnya dia buat secara individu. Okey, secara rumusannya, intervensi ini telah berjaya mengatasi masalah murid dalam penyusunan makanan. Walaupun kalau kita tengok pada penguasaan akhir itu lagi 3 orang masih belum mencapai sebab dia hanya 14/17. Okey. Kekuatan bagi murid adalah murid lebih bersedia dengan PDP, membantu murid menyelesaikan masalah penyusunan makanan yang diaplikasikan dalam kesemua tajuk yang berkaitan makanan, iaitu C02 sampai C08. Okey, murid lebih bermotivasi dan melainkan murid fasa digital. Okey, kelemahan dia adalah bergantung pada capaian internet murid. Okey, aplikasinya murid yakin, rajin berusaha, tidak putus asa dan yang paling penting adalah mahir dalam plating. Okey, guru pula kreatif, optimis, flexibility dan adaptability, tidak berputus asa. Okey, perancangan akan dilakukan adalah menambahbaiki pembelajaran murid. Dan juga kalau pada laporan saya ada tulis, saya akan cuba untuk the next untuk membuat kajian tentang cara potongan sayur pula. Okey, kemudian memanfaatkan kaedah dalam setiap tajuk masakan. Terima kasih.